Ada satu persoalan yang sering timbul, kenapa pakar kewangan hampir selalu kata harga emas akan terus naik dalam jangka panjang? Dan kenapa emas tak pernah jatuh sampai jadi kosong seperti setengah aset lain? Jawapannya ada dalam cara emas berfungsi dalam sistem kewangan dunia. Pertama, bekalan emas sangat terhad. Jumlah emas yang boleh dilombong setiap tahun sangat kecil. Tapi wang boleh dicetak bila-bila masa oleh bank pusat di seluruh dunia. Apabila bekalan wang bertambah lebih cepat daripada bekalan emas, nilai mata wang perlahan-lahan akan susut. Dan harga emas akan naik sebagai kesannya. Yang kedua, emas tak boleh dicipta sesuka hati. Berbeza dengan wang kertas yang nilainya bergantung kepada kepercayaan terhadap sesebuah kerajaan, emas tak boleh dicetak. Sebab itulah Bank Pusat Dunia sendiri masih menyimpan emas sebagai sebahagian daripada rizab negara mereka. Kalau emas tak bernilai, kenapa institusi terbesar di dunia masih memegangnya? Ketiga, permintaan terhadap emas tak pernah berhenti. Emas bukan sekadar simpanan, ia digunakan dalam sektor perhiasan, teknologi dan industri. Selagi dunia masih mengiktiraf emas sebagai penyimpan nilai, permintaan akan sentiasa wujud. Bila kita faham ketiga-tiga perkara ni, kita akan sedar bahawa fokus sebenar bukan tentang harga emas hari ini, tapi tentang satu soalan yang jauh lebih penting. Adakah simpanan kita hari ini mampu mengekalkan nilainya 10 tahun, 20 tahun ataupun 30 tahun akan datang? Jika nak faham lebih lanjut tentang emas dan strategi simpanan jangka panjang, jemput follow.